Setiap kali Ramadan datang, perkara pertama yang saya fikir, boleh ke tak saya maintain tenaga sepanjang hari. Sebab sebagai lelaki, kerja kita tak pernah putus. Tapi bila puasa, perut kosong, badan cepat lemau, otak pun rasa slow. Sebab tu waktu sahur, saya akan pastikan saya akan ambil jamu segak. Dalam segak ni, ada tongkat halia, halia bentung. Semua ni bagi tenaga dan kurangkan rasa lengur-lengur sendi. Tak adalah asyik duduk solat atas kursi aja. Barulah dapat tarawih dengan khusyuk. Ramadan ni, kita nak upgrade diri, bukan nak slowkan diri. Itu sebab saya pilih segak. Setiap sahur, kunyah 2 biji, memang rasa beza. Nak bertenaga, waktu sahur, amalkan segak. Mulai sekarang. Tekan beg kuning ataupun shop now untuk promosi minggu ini.